bagi lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ma taufiqi illa billahi 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul 'azim. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifu as-su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillah ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pertama dan selamanya saya ingin mengajak diri saya dan para hadirin sekalian, marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran yang tidak terhingga dan tidak pernah putus terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keizinannya pada malam ini Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan masa, kelapangan waktu kepada saya, kepada tuan-tuan sekalian, untuk sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan keberadaan kita pada malam ini mendapat rahmat, mendapat keberkatan, mendapat maghfirah, mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Malam ni dalam keadaan hujan yang lebat. Daripada Kok Diang tadi ni, dia lebat sungguh-sungguh. Bukan lebat biasa-biasa, lebat sungguh-sungguh tuan-tuan ni. Saya tadi pun nyari-nyari, tak boleh nak mai dah kuliah malam ni. Sebab jalan keluar daripada rumah saya, laluan daripada rumah saya tu, jalan utama nak keluar tu, pokok tumbang. Pokok tumbang, dia tutup terus jalan. Jadi malam ni nak mai kat tuan-tuan, kira kena ragih pokok tu. Cerita dia ragih pokok tu, punya nak mai mengajak ni belum. Kira dalam selama ni duk main mengajak, malam ni pahala paling banyak. Pasal ragih pokok dulu baru boleh main mengajak. Duk jadi kerang dengan beruk dulu tak ni, baru lepas main ke sini. Dia alhamdulillah malam ni Allah Ta'ala bagi jugalah peluang kepada kita, walaupun dalam hujan yang lebat, sangat-sangat lebat ni, mudah-mudahanlah yang mana yang boleh hadir malam ni mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita nak sambung bacaan kitab kita sampai pada muka surat yang keempat. Muka surat yang keempat, hadis yang kedua. Hadis yang kedua.
Kita sampai tang keterangan tu. Hadis tu kita baca dah. Hadis tu kita baca dah pada bulan lepas. Pada bulan lepas kita baca dah hadis tu. Tapi saya faham. Saya tahu Pak Long haram tak ingat. Pasal kitab Pak Long tinggal dekat masjid. Mak Long renyah apa? Mak Long serupa. Tak ingat. Saya ulang balik. Kalau tidak kita baca tang keterangan tu kita tak faham. Kita masih di bawah bab yang kedua, iaitu menjaga rukun Islam dengan sempurna. Menjaga rukun Islam dengan sempurna. Bagaimana dalam hadis ni dia cerita, ada seorang Arab Badawi mai berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang Arab Badawi ni dia mai berjumpa dengan Nabi. Dia mai berjumpa dengan Nabi, dia kata dekat Nabi. Dia kata apa dia? Dia kata, "Ya Rasulullah, tunjuk mai dekat aku satu amalan yang mana kalau aku buat amalan tu aku dapat masuk ke dalam syurga." Tu dia persoalan yang dilontarkan oleh Arab Badawi tadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendek, ringkas, tepat, padat, sampai makna. Apa dia? "Ya Rasulullah, tunjuk mai dekat aku satu amalan yang mana aku buat amalan tu aku dapat masuk ke dalam syurga." Tak ada dah. Dia nak duk bahasa pujangga apa semua tak ada dah. Tolong tunjuk mai dekat aku satu amalan. Aku nak buat amalan tu. Aku akan masuk, aku dapat masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata apa dia? Nabi kata yang pertama, Nabi kata, "Ta'budullah, hang sembah Allah. La tusyriku bihi syai'a." Hang jangan syirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Ni yang pertama. Nabi abang dekat dia. Hang sembah Allah, hang jangan syirikkan Allah dengan sesuatu. Ni yang pertama. Sembah Allah, jangan syirikkan Allah dengan sesuatu. Yang kedua, hang dirikan sembahyang 5 waktu. Hang buat keluar zakat yang wajib. Hang berpuasa pada bulan Ramadan sebulan. Puasa pada bulan Ramadan sebulan. Bagi penuh. Bila Arab Badawi tu dia dengar Nabi habaq lagu tu, dia kata apa dia? Arab Badawi ni kata apa dia Pak Long? Arab Badawi ni kata, "Demi Allah yang diri aku berada di dalam genggamannya. Aku nak balik buat ni, aku tak mau tambah apa lah." Lebih kurang lagu tu kan. Aku nak balik buat ni dan tobat aku tak tambah apa lah. Aku nak balik buat yang ni. Pas dia kata lagu tu, dia belah, dia berjalan pergi lagu tu. Nabi kata apa dekat para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in yang ada pada ketika tu. Nabi kata, kalaulah hampa nak tengok ahli syurga, hampa nak tengok di kalangan ahli syurga, Nabi kata, hampa tengok Arab Badawi tu. Hampa nak tengok ahli syurga, hampa tengok Arab Badawi tu, Nabi kata. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ni kita baca dah pada bulan lepas. Hari ni baru dia nak syarah. Dia nak bagi keterangan kepada kita. Dia kata apa dia? Soalan merupakan anak kunci ilmu. Soalan ni Pak Long, persoalan ni, dia ni di antara anak kunci ilmu. Yang kita nak dapat ilmu dengan jalan mudah, tanya soalan. Baca kitab ni kadang-kadang tak dapat apa lagi. Kadang-kadang dia tunggu haram apa tak dapat. Tapi bila tanya soalan, spontan terus dapat ilmu. Tanya soalan, tanya hak elok-elok lah Pak Long. Jangan duk tanya hak merapu. Ni tanya sampai ustaz nak jawab pun 16 kali fikir tak lepas lagi. Ada cerita satu orang tok guru ni, dia duk mengajar. Duk mengajar anak murid dia ni lebih kurang Pak Long lah warok. Ustaz mengajar, Pak Long tunduk. Buka soalan haram, tak pernah tanya. Anak murid tok guru ni. Tok guru ni pun dia jadi lemah. Hampa ni faham ke aku mengajar? Jadi tok guru ni pun tanya, dia kata ni faham tak apa yang aku mengajar ni?
Anak murid dia kata faham. Dia tunjuk ke anak murid dia hadap depan. Hang faham tak? Faham Tok Guru. Ni diam tak nak tanya soalan apa pun. Diam dia. Lah ni hang cuba tanya tengok soalan aku nak dengar. Tanya satu soalan. Anak murid dia tanya pula, nak tanya apa? Tanyalah apa pun aku nak jawab. Anak murid dia tu pun lipok, tengok-tengok atas silin ada 2 ekor cicak. Anak murid dia kata, Tok Guru, hak mana jantan, hak mana betina cicak tu, dia kata. Tok Guru tu kata, mutara ni hang diam, lebih-lebih bila tanya, dia kata. Pak Long ni pun lebih kurang lagu tu. Kalau terus tanya, selesai. Soalan ni Pak Long. Soalan. Bila kita tanya soalan ni, pengarang kita ni penyusun kata apa dia? Ia adalah anak kunci ilmu. Dia mudah ilmu nak dapat ni, bila tanya soalan, dia dapat direct sekejap. Kadang-kadang kita duk dengar ustaz ni baca kitab, hak duk berlegak dalam kepala kita, jawapan tak dapat malam tu. Tapi bila kita tanya, dapat. Ustaz, saya nak tanya ustaz. Ya, silakan. Saya nak tanya ustaz. Bila kita duk baca tahiyat akhir ustaz, duk sebut dah innaka hamidun majid tu, sebut yang tu. Sebut dah hamid, majid ya tak ada sebut terkentut. Batal ke tak sembahyang kita? Innaka hamidun perut terkentut. Batal tak sembahyang? Ustaz kata lagi tak panggil salam, batal lah. Yalah ustaz, salam tu lepas majid. Ni kira sebelum majid. Ada apa? Batal. Hamid dengan majid ni 2 beradik ustaz. Batal. Dia bukan Allah Ta'ala berkira lagu tu kot. Ustaz tu jawab balik, Allah Ta'ala bukan pak mentua hang. Dapat tak jawapan? Dapat. Dapat tak jawapan? Dapat. Dan saya nak pesan yang kedua. Yang pertama saya pesan kepada orang yang nak tanya soalan. Tanya soalan yang betul-betul berkualiti. Yang mana soalan ni bila orang dengar, orang pun dapat ilmu. Sebab tu Tok Guru dulu duk kata orang tanya soalan ni dia ada 3-4 jenis orang. Yang pertama dia nak tahu jawapan. Dia tak tahu. Dia tanya, dia nak tahu. Dia berhajat nak tahu. Yang kedua, dia tanya soalan, dia nak tengok ustaz tu tahu ke tak tahu. Ada orang jenis lagu tu. Dia kata aku nak tengok ngak dia syarah deras lengat ni. Dia reti ke tak bererti? Dia tanya soalan. Ustaz tu menjawab. Jawab. Dia kata yang ni kemah. Oleh sebab kata hang tahu dah jawapan. Aku tahu yang aku tanya tu. Tidak, kalau aku tak tahu aku tak tanya. Lagu tu pula hang. Selalunya orang yang tak tahu tanya nak tahu. Hang yang dah tahu tanya lagi nak tengok ustaz tu tahu ke tak. Dia kata tu passion aku. Tak nak buat 3. Dia tanya soalan. Dia nak bagi orang tahu. Dia tahu dah. Dia nak bagi orang tahu. Sebab dia tahu. Tak tanya tu pun haram tak tahu. Jadi dia tanya. Dia nak bagi hak tak tanya tu tahu. Supaya mereka reti. Ada juga lagu tu. Dia tahu dah. Dia tanya. Mereka kata soalan lagu tu pun hang nak tanya juga. Dia kata dah. Aku nak bagi hampa tahu lah. Hampa ni kalau nak tunggu tanya soalan. Sampai ke mampu hidup pula. Mampu pula tak tanya. Hak nombor 4. Dia tanya soalan. Tujuan dia nak berguru dengan guru tu. Bukan dia nak tahu. Tapi dia nak tanya tu sebab dia nak berguru. Dia pergi dekat jumpa satu ulama. Dia tanya soalan. Sedangkan dia tu pun ulama besar juga di Malaysia ni. Contohlah. Dia pun satu ustaz yang hebat. Dia ni pun satu orang yang berilmu. Dia pergi tanya dekat ulama tu. Kita tahu dah soalan yang dia tanya tu, dia pun sendiri biasa ulas dah soalan tu dalam kuliah dia. Tapi dia tanya juga dekat ulama besar tu. Tujuan dia apa dia Pak Long? Tujuan dia nak berguru dengan ulama tu. Ni di antara sebab orang tanya soalan. Sebab siapa? Yang pertama dia nak tahu.
Dia tak tahu. Dia nak tahu. Yang kedua, dia nak uji ustaz tu tahu ke tak tahu. Nombor dua ni panggil tak elok. Sungai dua ni boleh ada 2 orang. Dia tak main malam ni hujan. Dia tanya tu sebab apa dia? Sebab dia nak test ustaz tu. Lepas tu dia nak pelaga. Oh, dia kata, ustaz, semalam saya tanya ustaz yang main mengajar sini, dia jawab lagu lain. Yang mana betul tak tahu. Ustaz tu kata, wah, ustaz semalam dia jawab macam mana? Ustaz semalam dia abang kata tak batal. Ustaz kata batal. Hak mana betul tak tahu. Ustaz tu pun lipok. Dia kata dua-dua betul ya. Oh, dua-dua betul tak? Dua-dua betul. Jadi di antara ustaz dengan dia, yang mana lagi betul? Ada tak orang lagu ni, Pak Long? Pak Long? Awak nampak Pak Long macam nak mati apa ni? Pasal apa, Pak Long? Memang Pak Long kalau hujan teruk. Saya hak ragas pokok pun steady. Ni nombor 2. Nombor 3. Dia tanya soalan, dia nak abang ke orang. Jawapan ustaz tu supaya orang lain tahu. Nombor 3 tadi ni. Hak nombor 4. Dia tanya sebagai nak guru. Baik, itu yang pertama. Orang tanya soalan. Yang kedua, saya nak pesan kepada orang hak tanya soalan ni pula, Pak Long. Nak tanya soalan biar pada waktu dan ketika yang sesuai. Ni saya nak pesan kat Pak Long lah, bukan nak mengajar, nak pesan. Pak Long tahu dah. Cuma kadang-kadang terlupa kalau tak ada orang pesan. Kita nak tanya soalan ni Pak Long, biar pada ketika dan waktu yang bersesuaian. Tanya dulu ustaz, minta maaf ustaz, saya nak tanya ustaz. Ustaz boleh tak izinkan saya untuk nak tanya beberapa persoalan ke ustaz? Minta izin. Ustaz ni kata minta maaf lah, saya tak berapa nak sesuai waktu lah ni. Sebab saya, dia telefon, ada tetamu di depan saya, nanti hubungi saya semula. Dah ustaz, saatnya. Tu tak ada. Yang kedua, bila ustaz tu habis mengajar, ustaz tu buka. Okey, tuan-tuan, kalau ada apa-apa persoalan, silakan. Saya buka kepada sesi soal jawab. Haram tak mau tanya. Lagi elok habis kuliah apa, masuk dalam bilik, ustaz tu duduk ramai nasi nak makan. Dia pun, nak tanya satu soalan lagi boleh tak? Bukan gitu. Ustaz tu kata, tadi saya buka dah. Sesi soal jawab. Awak tak tanya. Dia lekat dia tak apa, awak tak tahu. Ada orang jenis tu, kalau dia sembang, gelemar dia ni. Berapa minyak enjin kot dikat. Gaya sembang 2 petang ni, saya nak tanya ustaz. Nak tanya ustaz lagi. Tadi saya bukan tak mau tanya, tadi tak mau macam tak sesuai. Kusiku lagi Ada orang ni duduk sembang dengan saya, terkejut saya. Belum. Tadi ustaz tu buka tak soal jawab tadi? Buka. Lah dia nak makan. Sama dengan ustaz ke, tok guru ke, duduk tengah makan, jangan duduk pergi bergambar. Ni kawan bagus punya duduk kutir kambing nak bunuh mulut, elok ngana dia tangkap. Gambar ni Pak Long, kalau dia huduh, sampai kemampuan gambar tu huduh, tak boleh nak repair lah. Ni dia punya duduk nganga ni. Pak Long, saya nak pesan nak. Waktu sesi makan, ni macam saya tak ada sesi makan. Kalaulah panggil ustaz-ustaz mana jemputan buat makan, ataupun Pak Long jumpa ustaz tu di rumah kenduri ke, tok guru tu di rumah kenduri ke, syekh tu di rumah kenduri ke, waktu dia makan tu Pak Long, jangan tagak gambar. Sebab apa? 2 sebab. Yang pertama, kadang-kadang dia tu fitnah kepada tok guru tu. Dia pergi syarah, dia pergi mengajar, orang jamu dia makan nasi Arab, kambing sekok, kepala kambing tu ada.
Bukan makan di rumah dia. Bukan dia yang bayar. Orang jamu. Tiba-tiba orang tangkap gambar. Kambing duduk depan dia apa semua. Bubuh dalam sosial media. Orang taruh Tok Guru tu Pak Long sampai tak panggung kepala. Tak ada zuhud, penghabis duit, saban dia besar, penunggang agama. Padahal dia bukan ada apa pun. Dia pergi nak makan orang jamu. Ni yang duk jadi dekat Tok Guru ni. Orang jamu bukan dia yang dibelanja duit dia ke apa dak. Orang jamu dia makan. Bila Tok Guru main mengajar, orang jamu makan, jamu yang sedap-sedap. Tangkap gambar. Perut buah gambar. Hak tak suka dengan Tok Guru tu nanti, dia ambil gambar tu dia buat dalam sosial media. Cuba tengok ni penunggang agama. Di saat orang hidup dalam serba penjimatan, dalam keadaan ekonomi yang tak menentu, dia main macam-macam hujah. Yang Tok Guru penunggang-penunggang agama hidup dengan bermewah-mewahan, pi bersyarah, ceramah, minta duit ke orang, lepas tu makan mewah. Habis. Padahal Tok Guru tu tak tahu apa pun. Ni orang kok dia kata butare dia kena. Ni yang pertama. Yang kedua, bagi dia habis makan dulu baru ambil gambar. Bagi dia nak kokok ke, dia nak nganga ke, tak berapa nak beradab. Ni saya nak pesan kat Pak Long nak. Saya nak pesan. Kalau macam saya ni ustaz-ustaz muda ni tak apa lah Pak Long. Kita ni jadi gila-gila. Macam saya tak ada masalah. Kadang-kadang mai Syekh, mai Habib-Habib, mai Tok Guru tu. Macam saya Pak Long tak ada masalah. Tengah jalan lidah pun dia boleh bergambar. Pak Long habaq nak lagu nak kenyihkan nak jalan lidah. Bayar bagi elok Pak Long. Saya tak ada masalah. Mau bayar bagi elok kok mana apa aku buat. Kadang-kadang Tok Guru hatur tuang tu. Habib-Habib, Syekh-Syekh aman tu. Yang ketiga saya nak pesan. Pak Long, yang ni kami ditegur. Saya bisa dengar satu teguran. Satu teguran yang dibuat. Satu teguran yang dibuat oleh seorang guru. Hak ni saya nak abang Pak Long nak. Yang saya abang 2-3 benda ni Pak Long. Dekat saya Pak Long nak buat tak ada masalah. Dekat ustaz-ustaz muda yang boleh terima Pak Long nak buat tak ada masalah. Dan saya abang, saya tak ada masalah. Kalau jumpa saya di kedai makan, nak gambar mai abang, ustaz, boleh tak nak gambar satu? Amal, kita berhenti makan. Tak ada masalah. Tak ada masalah Pak Long, sebab saya tak ada masalah. Tak ada masalah. Nak menyembangkan, nak apakan, saya tak ada masalah. Saya abang betul Pak Long. Saat ni bukan makna saya duk abang lagu ni. Saya nak abang kata saya ni ustaz ulama. Tak. Dekat saya tak ada masalah. Cuma saya pesan bila mai Tok Guru, bila mai ulama-ulama, tua-tua, bila mai syekh-syekh ni, Pak Long kena beza nak Tok Guru, syekh apa semua ni dengan lagu saya ustaz akhir zaman ni lain. Maqam, martabat ni lain. Hak saya sebut ni yang syekh-syekh. Yang ketiga, saya bisa dengar satu teguran yang dibuat oleh seorang guru. Saya tak mau sebut nama apa. Lagi saya, walaupun benda ni betul, takut orang spin cerita tu, buat nama dia. Cuma saya abang guru ni dia pesan kepada dia. Adab dengan guru ni bab selfie, kalau boleh elakkan. Adab dengan guru, ulama-ulama ni. Ustaz, tak ada masalah. Ustaz, selfie satu, no problem. Saya tak ada masalah. Silakan. Bahkan saya lagi seronok orang selfie dengan saya. Pasal apa? Tak lama. Ni bagi handphone kat kawan tu, Pak Long tu pun 6 kali dia cuci spek mata, tak jumpa lagi butang nak tekan. Lah selfie senang cepat. Tapi dengan ulama-ulama Tok Guru ni Pak Long, elakkan. Sebab apa? Bila kita selfie, gambar kita lebih besar daripada gambar dia. Pak Long nak, gambar kita lebih besar daripada gambar dia.
Pak Long boleh kan nak letak gamak Pak Long lebih besar daripada gamak ulama? Tutup guru ni. Agak-agak gamak ke tak? Kalau orang edit, gamak Pak Long lagi besar daripada gamak dia. Ni ada teguran. Cuma saya nak pesan, dengan tutup guru ni Pak Long jaga adab. Mau takat saya ni ustaz-ustaz hajat ayam akhir zaman ni tak ada masalah. Tu yang pertama. Yang kedua Pak Long, saya nak pesan yang kedua, tanyalah soalan yang membawa kepada manfaat. Dan yang ni pun nak pesan, ustaz-ustaz ni pun, kalau tak boleh jawab, jangan duk jawab soalan tu. Apa kita rasa malu ke kita nak sebut, tuan-tuan, untuk soalan yang diajukan kepada saya ni, saya kurang pasti dengan jawapan yang lebih jelas. Jadi saya minta agar soalan ni saya jawab pada sesi kuliah yang akan datang. Apa masalah? Jujur saya nak tanya tuan-tuan lah, maklum-maklum. Kalau satu ustaz yang maklum-maklum tanya soalan dan dia jawab lagu tu, minta maaf untuk soalan ni, saya minta tempoh saya akan jawab pada kuliah yang akan datang untuk saya rujuk dulu kepada pandangan ulama yang lebih tepat. Nanti saya akan jawab pada kuliah yang akan datang. Ni jawapan satu ustaz dengan satu lagi ustaz. Dia jawab walaupun tak betul. Pak Long respect yang mana? Adakah dengan jawapan ustaz tu, saya minta tempoh untuk saya rujuk kuliah akan datang, saya jawab? Adakah dengan jawapan dia tu merendahkan martabat dia dan merosakkan imej dia? Saya rasa tak. Saya cerita pengalaman saya pergi temu duga tauliah. Pak Long nak, saya pergi temu duga tauliah. Saya nak cerita dua pengalaman lah, senang. Yang pertama, mantan sahibus sama'ah, mufti Pulau Pinang, Datuk Seri Wan. Saya pergi temu duga tauliah dekat tu apa? Yang saudara baru punya tu apa? Matang apa? Tok Gelam tu, komplek Al Hidayah. Atam tu lah saya pergi temu duga tauliah. Saya mai dalam Langkawi. Saya tengok ni masuk tu. Tunggu apa? Ada saya duduk ejeh dengan satu kawan saya tu. Saya kata, hang ambil lah borang aku Aku kena tanya dengan hang. Kita masuk menyembang kan? Saya abang dia. Dia pun itu duduk temu duga tahu dia. Saya tak mahu abang kawan tu siapa. Elok-elok dia main pagi tu, dia kata, weh Uzam. Dia kata, borang hang mufti ambil. Kata punah dah aku. Sampai ni Pak Long duk wajak anna min baini aidihim sedang saja dah. Saya duduk nombor 3, ada 3 orang, 2 orang lagi ustaz masuk. Ustaz yang pertama masuk, keluar muka masam. Ustaz kedua masuk, keluar muka masam. Saya kata ni bilik masam-masam maneh. Sebelum masuk maneh, keluar masam. Saya masuk Pak Long, mau tak masam Pak Long. Mantan mufti kita, dia letak kitab sama tinggi dengan dia. Kiri kanan. Saya kata mampu dah aku. Mampu dah aku ni. Masuk. Dia awak, Syekh, mai mana? Mai sini, ayah dah. Saya panggil dia ayah dah. Duduk. Dia boleh semua. Ngajak lama tauliah tak ada. Dia kata begitu. Dah lepas tak aku ambil. Dia kata, mai ambil ni bagus lah. Dia tak buat bagus lah ambil ni apa semua. Alah, dia kata ni pun bukan ada apa syarat dia untuk kita nak pantau penyebaran pahaman yang tak betul apa ni macam entah ni orang tahu dah entah ni macam mana apa tak apalah antara mai ambil ni pun menghormati proses apa kita ucap terima kasih apa orang tua sembang dia boleh pergi elok. Saya pun sembang-sembang saya kata ni ayah anda jangan duk tanya hak teruk-teruk sangat. 2 orang tak tengok keluar muka masam tu. Dia duk gelak. Ayah hantar apa abang? Dia kena pergi kot tu.
Saya kata ni can dah, aku tak kenal dah ni. Pi ikut ayah lah. Dia orang kot dia enggak. Sahib sama mantan ni orang kot dia. Dia orang kot dia kat rumah saya. Anak berlama tak balik kot dia. Apa dalam hati dia kata cantik dah kau ni, dia tak tanya dah kot. Kita pun lajak, elok-elok dia kata, "Mai kita baca sikit noh, jahanam." Dia kata, "Ni mai kita baca sikit noh, jahanam," kata. Dia pun duk tengok kulit kitab tu, dia tengok, dia ambil kat bawah tu. Dia buka, lah, baca. Kitab usul fiqh. Saya pun duk belik kitab tu, saya kata, "Ambuih dek," saya kata, "Datuk bagi pun. Kitab ni bukan kata saya tak mengajar. Kulit pun tak nak kelih," saya kata. Jangan kata nak mengajar, kulit pun tak nak kelih kitab ni. Duk dengar nama ya. Dia kata tak apa, baca. Bukan nak suruh mengajar, suruh baca. Kita pun baca ada 2 baris baca. Ada kata baris ujung tu jangan duk mati. Ha ke hi ke hu ke jangan duk mati, dia kata. Baca bagi penuh. Kita kata tu jahanam. Sekali kita duk buh baris hujung tu tak betul. Dia tahu tak betul macam Pak Long ni senang. Mohong pun percaya. Ni mufti. Saya pun baca. Dia tanya pula, "Awak yang bantu baca baris tu dhamma?" Saya kata, "Pasal sedap bunyi ikut tu." Oh, dia kata baca kitab pun ikut sedap noh. Sedap kot tu. Kalau atas lagu tak apa sedap sangat. Hu tu baru sedap daripada ha. Okey. Baca tengok. Baca pam. Entah faham kod mana? Dia tanya, "Entah faham kod mana?" Pak Long, mufti Pak Long mau bodoh orang tak pergi jadi mufti. Pak Long tak ada. Kalau bodoh orang tak pergi jadi mufti. Hak jadi mufti ni alim-alim Pak Long. Dia tanya pula kita hak bodoh. Pak Long faham tak? Hak alim tanya hak bodoh, suruh hak bodoh ni bersyarah ke hak alim. Tak kemampuan. Dia kata, "Entah faham lagu mana?" Tak faham. Saya jawab terus terang, tak faham Datuk ayah anda tak faham ni. Terjemah tengok. Terjemah. Faham ke mana? Terjemah boleh, faham tak boleh? Sikit pun tak faham. Saya kata tak faham. Memang tak faham. Kita tak nak mengaji. Lepas tu mengajar pun tak nak faham. Dia ambil borang, dia sign. Mengajar elok-elok. Datuk Wan kata, mengajar elok-elok. Saya kata lagu tu pun boleh lah. Jawab soalan tak boleh pun boleh mengajar lah. Dia kata, "Ana tahu." Ana pun tahu kata anta tak faham. Ana pun tahu kitab ni bukan anta nak mengajar dekat umum. Ana pun tahu, dia kata. Ana tanya tu, ana nak tengok anta ni ada amanah dengan ilmu ataupun tidak. Ana nak tengok enta ni, ustaz-ustaz yang nak mengajar di dalam Pulau Pinang ni, ada amanah dengan ilmu ataupun tidak. Mengajar yang enta tahu saja ana, yang tak tahu jangan duk mengajar. Tu dia ustaz. Yang duk lingkup orang hari ni tak tahu pun nak jawab. Tu dia pesan yang pertama. Dia pesan kat saya yang pertama. Sampailah saya pegang. Mantan mufti kita ni pesan. Yang kedua dia pesan apa dia? Kalau orang tanya bab hukum hakam dalam negeri Pulau Pinang ni, tolong jawab soalan tersebut dengan rujuk kepada fatwa yang telah kami keluarkan. Yang Jabatan Mufti keluarkan, yang dibincangkan dalam syuarat Jabatan Kuasa Fatwa Negeri, dia kata. Enta mengajak di Kedah, kalau ada orang Kedah tanya soalan-soalan, anta rujuk dengan fatwa Negeri Kedah. Anta mengajak di Pulau Pinang, kalau soalan yang orang tanya berkaitan dengan hukum hakam, enta rujuk dengan fatwa Pulau Pinang. Kalau enta pergi mengajak di Perak, orang tanya, rujuk fatwa Perak. Ni dia pesan kat saya. Oh, saya kata jenuh lagu tu nak. Pergi mengajak ni kena rujuk, pergi mengajak ni kena rujuk, pergi mengajak ni kena rujuk. Dia jawab apa? Mau tak tahu saya jawab, senang.
Betul juga. Dia kata ni ustaz-ustaz yang mengajar ni adalah penyampai kepada apa yang telah diputuskan di dalam fatwa untuk masyarakat tahu. Jangan bagi satu hukum yang boleh bertembung di antara ustaz tu dengan fatwa. Orang awam ni dia tak tahu sangat fatwa yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti. Jadi macam mana nak tahu? Mereka nak pergi saja-saja duk buka dalam laman web, duk akses, duk baca apa fatwa yang telah dikeluarkan. Bukan kerja orang awam dah lagu tu. Orang awam dia tanya ustaz, ustaz ni lah kena rajin baca fatwa. Ni contoh sehari dua ni, kita nak korban. Soalan orang akan tanya, ustaz, saya buat korban, betul ambil dah daging, buatlah kenduri sikit korban. Saya ni ada kawan-kawan yang bukan Islam. Jadi mereka main nanti makan kenduri. Daging korban saya ni, boleh tak? Boleh tak? Orang bukan Islam makan. Yang ni dia memerlukan kepada penjelasan. Lepas tu nak tahu ni lagu mana? Rujuk kepada fatwa negeri. Pak Long rujuk kepada fatwa negeri. Tak payah duk tanya saya. Esok Pak Long telefon pergi Jabatan Mufti Pulau Pinang. Pak Long tanya dekat mereka. Ni nak tanya Ustaz, hukum orang bukan Islam makan daging korban, boleh ke tak? Tanya. Ni pesanan daripada mantan Mufti waktu saya pergi ambil tauliah Pulau Pinang tu. Dan saya rasa ni bila saya sebut ni banyak kamera yang duk ada ni. Mungkin juga pesanan ni saya sahabat ustaz-ustaz lain pun boleh dengar juga. Pesanan tersebut daripada mantan Mufti Pulau Pinang kita dulu ni, Datuk Seri Wan. Saya pergi ambil tauliah zaman dia. Ni tak tahu pun dia kerana nak jawab. Saya bisa cerita ke tak cerita lagi? Cerita bila belum. Satu abang ni, dia ni pun derai lah juga dulu ni, baru nak tobat kok mana tak tahulah. Masuklah. Silakan. Azan dulu kan? Terus. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة والصلاة. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat senantiasa bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemusykilan yang mereka hadapi. Para sahabat senantiasa merujuk kepada Nabi. Jadi masalah mereka tak usah dah. Bila mereka tanya kepada Nabi, jawapan yang mereka akan dapat jawapan yang tepat. Masalahnya kita sekarang ni Pak Long. Kita sekarang ni yang hidup hari ni Nabi dah tak ada, ulama pun tak ada berapa orang. Hadut tinggal ustaz semak lagu saya ni lah. Lagu kami ni. Hak ni kalau tanya satu soalan pada 4 orang ustaz, 4 jawapan dia bagi. Pening kita tak pegang mana. Ada satu abang, lupa nak cerita saya. Dia ni baru nak berubah. Dia jumpa saya dekat satu masjid di Sungai Petani. Saya habis-habis ceramah, dia mai tanya saya. Dia kata, Ustaz, saya ni, dia kata, nak abang betul-betul 4 orang dah lah. Tapi waktu dapat 4 orang ni pun zaman jahiliah saya lah. Lah ni lah baru saya nak berubah, mai duk mengaji apa sikit. Ni bini saya ni baru beranak. Ada pula mereka duk abang kat saya ni, apa Ustaz? Apa cukur rambut, pi duk timbang, apa ni bayang meh, apa ni. Saya pun pening dah. Lagu mana tau? Saya kata yang tu. Kita terang lah. Terang lah. Dia dalam mazhab ni, lagu ni, apa semua benda tu. Ni kan nak buat lah, ada kemampuan buat lah. Macam Pak Long dulu lah Pak Long. Cukur rambut budak tu, lepas tu pi buat apa Pak Long? Pi timbang. Betul tak? Timbang, lepas tu tukar dengan nilai. Lepas tu duit tu buat apa? Basic je tu. Saya apa-apa lagu tu ni, apa timbang rambut. Dia dengar dia urut dada. Dia kata lega banyak Ustaz, timbang rambut. Saya abang. Saya tanya Ustaz tu, dia kata bukan timbang rambut, timbang budak dia kata. Dia kata timbang budak Pak Long model tabik 2.8 kilo Pak Long dengan mahla ni. Pak Long main masjid tak pakai baju je, yang rasa panas meminjak. Ya Ustaz, hang tak tahu, tak ada jawab lah. Sebab tu apa masalah saya nak tanya? Apa masalah kita ni nak sebut satu perkataan yang kita rasa ni sebagai ustaz ni, dia rasa terhina kot dengan perkataan ni. Perkataan apa dia? Wallahu a'lam. Adakah perkataan tu dia rasa hina kalau kita sebut? Nabi, sahabat ada masalah, sahabat mai rujuk kepada Nabi SAW. Jawapan yang Nabi bagi kepada para sahabat confirm jawapan yang tepat, yang tidak ada pertikaian. Sesungguhnya orang yang malu bertanya tidak akan memperolehi ilmu. Semua orang yang malu bertanya dia tak akan dapat ilmu.
Pepatah Melayu kata apa dia? Malu bertanya, sesat jalan. Ni pepatah Melayu kata. Kalau hang ni malu nak bertanya kepada orang, jawapan yang mudah untuk hang apa dia? Sesat jalan. Sesat. Kita dapati soalan-soalan. Dan jika dikaji soalan-soalan sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dapati soalan mereka senantiasa berkisar tentang perkara-perkara penting dan besar sahaja. Mereka tidak ada soalan main-main ataupun layak buruk. Ni sahabat, dia tanya kepada Nabi soalan-soalan yang penting, soalan-soalan yang memang mereka nak kepada satu jawapan yang konkret, yang kemas, yang jelas. Mereka tak tanya soalan-soalan yang buruk, tak tanya. Tak tanya soalan. Kita ni soalan layak buruk. Masalah ngaji tak mau. Layak buruk nombor 1. Ni masalah. No, balona ngaji tak mau. Saya biasa jumpa dalam pengalaman hidup saya, orang hak duk main ekor, duk tikam ekor. Pak Long tahu kan? Pak Long tahu kan? Pak Long ada pengalaman kan? Ada Pak Long tu jawab dulu lah tak tikam ekor dah, tikam kepala pula Ustaz. Mai tua-tua ni tikam kepala lah, tak tikam ekor dah. Tikam ekor payah kena, dia kata duk gelepiak ekor tu, tikam kepala besar sikit. Pak Long, saya jumpa dengan tek ekor ni. Bila kita kata dekat dia, kata ni duk main buat apa ni, duit yang dapat ni haram, kita duk bang dia ni. Dan Pak Long duk tikam ekor ni, Pak Long tahu tak duit yang Pak Long dapat ni haram. Dia kata saya tak makan duit ekor, duit judi saya tak makan. Tu buat je nak. Dia kata kita ubah duit tu Ustaz. Ubah hukum. Yang saya tahu pengubahan wang haram ya. Ni termasuk dia kata. Ubah wang haram jadi halal. Saya kata buat macam mana? Tu Ustaz lain kali kena mengaji kaedah fiqh ni. Dia ni mau baca kitab Ustaz, dia faham dah kot. Hak mantan mufti suruh baca. Dia kata tu kena mengaji kaedah fiqh ni, dia kata. Saya ni tikam, duit dapat, dia kata, dia duit dapat. Jadi saya ambil duit tu, saya bagi kat kawan saya. Saya tak makan. Saya tahu dia haram. Jadi saya suruh kawan saya tu sedekah balik duit tu kat saya. Jadi hak saya makan duit sedekah, bukan duit ekor. Wui. Ni hak mana dengar jangan duk buat ni. Satgi dia kata, yang ni aku duk tunggu lama ni. Jangan duk buat ni, tak betul. Ni nak abang kata orang tua tu. Dah lah hang tu tak reti. Mengaji tak mau. Yang ni. Sampai orang pakai ni nak bunyi. Tu yang kata Pak Long ni. Mengaji tak mau, penyegan. Masalah kita ni, yang masjid buat kuliah tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam buat. Haram mengaji pun tak main. Ni minta maaf nak kasar sikit, boleh sebut tak? Boleh sebut tak kasar? Ni saya tak kata kat siapa tau. Saya sebut umum. Kalau terkena, rasa ambil lah. Dah lah bodoh. Istiqamah dalam kebodohan, senang dalam kebangangan, hidup dalam kebingungan. Ni masalah orang kita. Malas, penyegat, bodoh. Orang buat kuliah, tak mau main mengaji. Istiqamah dalam kebodohan, hidup dalam kebangangan. Ini masalah. Sampai bila kita nak hidup dalam keadaan bodoh ni? Tapi kalau lembut sikit, dalam keadaan hidup di dalam kejahilan. Ibadat yang kita nak buat ni, nak jadikan dia ibadat yang sah, mesti bertetapan dengan syariat. Nak bertetapan dengan syariat, kena tahu bagaimana ibadah tu yang dikehendaki di dalam syariat. Nak tahu tu lagu mana, kena main mengaji.
Pak Long lama mana Pak Long? Pak Long main mengaji. Tak sat kita mula pukul 8. Hak ni lagi 10 minit lagi ke 9. Saya berhenti. Saya nak mengajak lama-lama buat benda. Tanpa orang banyak bayar banyak tu ya. Yang ustaz ni pun lama mengajar. Dah lah hak main mengaji semua hak jenis vitamin korang belakang dah. Tak Pak Long. Tengah jam pertama rasa kebas. 45 minit tarik menggaruk. Sejam mengkik nyonyong balik lagu tu. Dia turun-turun masjid, dia kata, "Netang ni pun tak habis lagi mengajak aku dengan kebas dengan tarik menggaruk semua cukup lah ni." Dia kata, "Tak motor dia kena satai balik lagu tu lah." Janganlah lama sangat. Dia kuliah bulanan ni Pak Long. Di antara 50 minit ke sejam lah. Tak ada lebih lah. Dia lah Pak Long. Pak Long nak dengar mencemui. Dia nak dengar lagi. Kalau dulu mengajar lama-lama tak apa tu dulu. Sebab apa? Nak jumpa pula kuliah Allah oi. Bukannya senang. Lah tiap-tiap malam kuliah. Betul belum? Tu tapak kaki duduk bersemut dah tu. Allah main mengaji ni pun kencing manis 12, 13 belum yang paling rendah. Hak standard 25. Jangan duk mengajak lama ustaz pun. Sikit-sikit sudah lah. Esok lepas nak mengaji lagi. Dia kadang-kadang bila kita buat kuliah membebankan orang hak main mengaji. Masalah. Orang nak main mengaji dia rasa terbeban. Tu yang pertama. Yang kedua, mengajak ni ustaz-ustaz ni, saya duduk adalah sikit pengalaman duk mengajak ni berapa tahun ni Pak Long. Jangan duk mengajak benda-benda berat. Stres habis ni. Ni hak main ni kencing manis, kolesterol, darah tinggi semua duk ada berimpun, duk main kot dalam badan ni. Jangan duk mengajak stres sangat, kok keluar-keluar teruk ke semua dulu. Duduk-duduk ustaz ni mau mengajak. Hari ni kita nak belajar kaedah penetapan hukum dalam mazhab Imam Syafi'i. Allah Pak Long. Dia buat mai istilah-istilah fiqh masuk jalan keluar uzung. Dia keluar jumpa ke depan je teruk ke semualah. Hak mai dengar kuliah ni bukan nak jadi JK fatwa. Pak Long dia tak. Ada Pak Long hak duk dengar kuliah malam ni kes tak boleh balik pasal anak mai hantar. Gagah dengar kuliah. Bukan nak mengaji ingat. Aku mau aku tak mengaji pun nak duduk tak mana. Motor pun tak ada. Item tak ada. Anak main hentak. Anak main hentak 10 minit sebelum maghrib. Lepas asyik dia main ambil. Pakai duduk tangi lah aku. Ada yang main dengar malam ni. Dia nak tengok hak mana aku buat tak betul. Aku nak betul. Hak tu je. Bukan nak jadi JK fatwa. Ngajak pun agak-agak. Jangan duduk berat sangat. Pak Long. Ni kita bukan nak masuk periksa. Pak Long lah. Betul-betul. Kalau Jabatan Agama buat keluar syarat kat kami hak mengajar baru contoh. Kena ada ujian pertengahan tahun dengan akhir tahun. Perasan Pak Long. Markah merah belakang ni. Kitab tinggal kat masjid. Celah mana nak buat ulang kaji di rumah Pak Long. Mucuk lah. Jabatan Agama pun tak letak syarat kena ada periksa awal tahun akhir tahun. Tidak mampu Pak Long. Lain soalan tanya, lain Pak Long jawab. Dia bukan nak masuk periksa. Ngajak, jangan duk berat-berat sangat. Mereka bertanya. Sahabat tanya Nabi ni apa dia? Mereka bertanya tentang cara untuk mudah ke syurga. Hak ni antara bentuk soalan yang mereka duk tanya Nabi. Ya Rasulullah, cara mudah nak masuk dalam syurga ni lagu mana? Amalan yang menyebabkan dikasihi Allah Ta'ala dan manusia. Hukum hakam dan sebagainya. Hak ni yang mereka tanya. Beza dengan kita Pak Long. Kalau tanya lagi apa dia amalan nak murah rezeki, umur panjang. Ni Pak Long duduk, jangan duk mangkit lagi habis kita baca doa lagi ni kuliah kita. Saya nak edak doa tu Pak Long. Ada lagi doa pula kita nak edak.
Doa malam ni besar. Balong saya nak bagi tahu. Kalau siapa yang duduk dalam masjid malam ni, dia ada masalah hutang. Ada tak? Yang terbeban dengan hutang ada tak? Ada balong. Hutang. Sampai tak boleh nak duduk dalam rumah semak. Pak Long, rumah ni nak jadi luas. Baiti jannati. Bisa dengar kan? Rumahku, syurgaku. Antaranya, isi rumah tu kena meminimumkan hutang. Hiduplah ni tak payah nak terlepas hutang, memang tak payah Pak Long. Hiduplah bukan lagu dulu. Tapi kita tengok benda yang kita perlu hutang, kita hutang lah. Contoh, kereta, hutang lah. Rumah, hutang lah. Hutang rumah, hutang kereta. Ni benda yang tak boleh nak elak. Tapi kalau sampai sekecil-kecil benda pun hang nak hutang. Nu beli barang online pun hang nak hutang. Daripada sebesar sampai sehalus-halus benda. Hak ni no good lah. Tidak tahu. Sampai perabot lama duk ada dah, hak tak ada hutang. Perabot pun duk elok lagi. Kosyen pun duk elok lagi. Bukannya patah ke apa ke. Lain lah kalau duduk teh kosyen tetap sila teh lentai tu. Kosyen duk elok lagi. Saja pasal ni jenis lama. Pi berhutang kosyen baru. TV lama. Pi berhutang TV baru. Dulu Pak Long ingat tak zaman-zaman Pak Long muda tu? Singa. Ingat Pak Long? Dia kekeh kat tengah belakang kita singa dulu ni. Mesin jahit singa, maklum tak? Oven singa. Dulu dia top 2 singa dengan rimau. Rimau bayar kat singa. Maybank bayar kat singa. Dulu orang tua tu. Pergi mana Pak Long? Nak pergi jumpa rimau tak? Gogok dia tu. Nak buat apa jumpa rimau? Tu rimau bayar kat singa. 2 menetang ni duduk belah tu. Pergi jumpa rimau. Rimau ni pun ada 2. Mau dia buat cengit, duit tak ada. Mau dia senyum elok, duit tak ada. Singa rimau tu. Duduk tak lama lah rimau tu. Rimau pergi hantar kat singa pula. Hutang. Lah ni kita macam Pak Long dalam rumah tu hutang. Coreng. Hutang. Coreng. No, tak boleh sebut betul Nak buat lagu mana nak minum. Tak cowe kuku. Elektrik ni lah apa? Seng heng. Kalau dulu ni kod memot ada lagi kod memot. Allah, dulu dia punya flyer dia selerak kat depan rumah dekat nak raya. Kod memot. Tak ada dah maklum. Maklum cekap lah benda-benda lagu tu. Lah dia panggil apa? Seng heng. Kalau benda yang perlu hutang, tak ada masalah. Ni benda tak perlu hutang pun nak hutang. Jadi doa tak gini dia nak ajak kita. Baca doa tu insya-Allah hutang selesai. Yang kedua, ada hajat besar. Yang tiga, nak minta rezeki. Nak murahkan rezeki. Baca. Sekali doa tu kita baca. Pak Long jangan duit nak. Kita perhabis sikit lagi ni. Nak perhabis sikit lagi. Sebagai jawapan kepada soalan Arab Badawi di atas, Baginda SAW menjelaskan bahawa untuk memasuki syurga, setiap manusia mestilah memastikan dirinya berpaksikan akidah yang sahih dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Nak masuk syurga ni, asas yang pertama, benda yang pertama, tonggak dia apa dia? Yang pertama, kita kena berpegang kepada akidah yang sahih dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Mestilah menjaga rukun Islam dengan sempurna dan mengerjakan amalan dengan hati yang ikhlas. Di dalam hadis di atas, dalam hadis kita baca tadi,
tidak disebut tentang rukun Islam yang kelima, iaitu menunaikan haji. Kalau tengok nak, Nabi kata yang pertama, hang sembah Allah, jangan syirikkan Allah dengan sesuatu. Yang kedua, dirikan salat yang wajib 5 waktu. Tunaikan zakat, puasa Ramadan. 4 dia. Rukun Islam yang kelima apa dia? Mengerjakan haji bagi yang ada kemampuan. Sebab apa tidak disebutkan dalam hadis ni? Kerana ketika itu haji belum lagi difardukan. Waktu Arab Badawi itu mai jumpa dengan Nabi SAW pada ketika dan saat itu, kefarduan ibadat haji belum difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Nabi tak sebut. Baginda kemudiannya bersabda kepada sahabat dengan wahyu yang diterimanya, bahawasanya lelaki yang bertanya itu di akhirat nanti merupakan ahli syurga. Kerana walaupun beliau menumpukan ibadat yang wajib sahaja dan tidak mahu menambah dengan ibadat yang sunat, namun ibadat wajib itu dikerjakannya dengan bersungguh-sungguh, penuh keikhlasan dan penuh dengan kekhusyukan. Ibadat wajibnya benar-benar berkualiti 100%. Sementara kita pula, ngarang kita perlulah menambah dengan ibadat yang sunat. Seperti solat sunat, puasa sunat, derma, sedekah, infak dan lain-lain. Tak cukup dengan ibadat wajib saja, kerana ibadat wajib yang kita lakukan sangat banyak kekurangannya. Tidak ikhlas sepenuhnya dan tidak khusyuk sepenuhnya. Dengan melakukan ibadat-ibadat sunat sebagai tambahan, maka ibadat sunat itu dapat menampung kekurangan yang wajib. Kita ni kena buat sama hak sunat Pak Lono. Jangan duk kira hak wajib je. Sebab apa? Sebab ibadat wajib kita ni kurang sempurna. Kadang-kadang kita ni Pak Long kualitinya kurang. Sebab tu kena tampung yang sunat, dia kata. Wallahu a'lam. Hadis yang ketiga kita baca pada bulan hadapan, iaitu mati di atas kalimah tauhid, insya-Allah. Wallahu a'lam. Stesen sampai dah. Stesen sampai kena berhenti ya. No? Kadang-kadang stesen tu nak sampai lambat lah berhenti, model sampai awal lah berhenti. Wallahu a'lam. Kita tangguh dengan doa dulu di samping apa nama depa akan edak doa tersebut insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ada payah doa tu dulu.